Okay guys, sebelum start this video aku nak bagi tahu something bahawa korang kena tengok video ni sampai habis, okay? Tengok sampai habis, okay? Kalau tak, korang akan rugi gila. Serius aku cakap, korang rugi gila tu. Aku ada pengumuman penting nak bagi tahu dekat end this video. And jangan skip, okay? Jangan skip. Subscribe. Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel Budan Official, okay? So guys, seperti yang korang boleh nampak dekat thumbnail, hari ni aku nak buat battle di antara Miraj Fafni dan juga Rage Longinus. Okay, so untuk Miraj Fafni aku buka dia kepada mode Absorb mode. Sebab Absorb mode ni dia sesuai untuk lawan dengan left spin. So, before aku start, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah. Jangan lupa tekan butang notification supaya tak miss video-video baru daripada aku. Jangan lupa tekan butang like, jangan lupa share and jangan lupa komen kat bawah, okay? So, without any further ado, jom kita start kita punya video. Let's go. Oh, laju. Laju lagi, bos. Kuatnya hit. Oh my god, Fafni menang. Wow. Okay, tak laju. Kita tengok dia punya performance. Dia dah hit, dah contact tu. Wow, begitu saja. Kita punya Rage Longinus boleh keluarkan si Fafni. Oh. Mak, tadi Rage Longinus mengganas sikit. Tengok sekarang. Oh, okay. Dia bebek kat sini dah lemah. Oh my god, Rage Longinus menang. Itu dia. Kedai naga ais sudah keluar di situ. Ganas betul. Itu dia guys, kita punya Rage Longinus menang lagi. Okay guys, sekarang aku akan buka Miraj Fafni dalam Absorb mode. Aku nak tahu apa jadi kalau kita buka Absorb mode lah. Itu dia guys, hit sangat kuat. Ush. Oh, kita punya Miraj Fafni menang. 3, 2, 1, go. Oh, laju. Okay guys, itu dia guys. Sengit kat sini. Oh, nampaknya Rage Longinus menang dengan spin finish. 3, 2, 1, go. Push. Okay, masuk balik. Dah keluar lepas tu masuk balik guys. Epic gila. Okay, tu dia. Contact di situ. Contact cepat. Okay, nice. Dah contact. Tak. Siapakah yang akan menang? Itu dia guys, kita punya Rage Longinus menang. Okay lah guys, so disebabkan pertarungan akhir, aku akan buka dia kepada counter mode. Lagi sekali, okay, untuk kita punya final battle. Tunggu. Oh, relax. Sabar. Okay, so dia kita punya Rage Longinus mengamuk. Oh. Nampaknya di situ untuk last battle kita punya Rage Longinus tetap menang. Okay guys, let's go guys. So power jugalah Rage Longinus ni, okay. Okay guys, so sampai situ sajalah untuk kita punya battle. And pemenang kita ialah Rage Longinus, okay. So agak bagus jugalah Rage Longinus ni. Dia punya destroy ni pun banyak gila stamina. So okay, sampai situ saja untuk battle. Okay guys, macam yang aku cakap pada awal video tadi, aku ada pengumuman, betul tak? So jom kita pergi dekat pengumuman itu. Okay guys, so aku punya Rage Longinus baru sampai hari tu. But sebenarnya aku ada dua. Lagi satu untuk giveaway guys, baru sampai tadi, okay. So inilah dia untuk giveaway. Cara nak masuk dia senang saja. Aku ada buat giveaway Rage Longinus ni. Cara dia senang sangat, senang, easy. Okay, korang just subscribe channel aku, like this video and
kalau boleh share kepada kawan-kawan korang, okay? Share sebanyak 3 kali. And kalau dah, komen kat bawah, okay? And kalau dah tu, korang komen kat bawah, saya dah subscribe, saya dah like, and saya dah share sebanyak 3 kali, okay? So korang komen lah IG korang sekali, Instagram korang sekali kan. So sampai situ sajalah. Kalau korang nak menang, okay, share. And tepat 300 subscriber aku akan terus umumkan pemenang. Tak banyak, tinggal sikit je lagi nak 300. So inilah dia guys, kita punya Rage Longinus punya giveaway, okay. So good luck kepada semua. Aku harap yang terbaik untuk korang, okay. So sampai situ saja. Jangan lupa subscribe, like, jangan lupa tekan butang notification, okay. So jom cepat-cepat lah share semua kan, komen kat bawah, okay. Cukup 300 subscriber aku akan terus, okay. So sampai situ saja. Assalamualaikum, bye bye.